Kaya nak tanya, kenapa bila hafal skrip bunyi makin kaku dalam video? Okey, ramai orang sebenarnya dekat luar sana bila dia buat konten video, dia ada sediakan skrip. Okey, bila sediakan skrip, bunyi dia kadang-kadang dia jadi kaku. Sebab apa? Pertama, skrip tu sendiri, teknik penulisan dia, bunyi dia macam bunyi robot. Memanglah tahu boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Gemini untuk come out dengan skrip untuk bercakap dalam video. Cuma, dia ada lagi satu skill macam mana kita nak humanize the script menjadi lebih tidak bunyi macam robot, tak bunyi kaku. Dia ada teknik-teknik prompting dia. That one is very simple lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, walaupun ada skrip, tetapi orang yang bercakap depan kamera tu, dia boleh improvise menjadikan konten video tu, skrip dia tak bunyi macam kaku sangat. Dan yang ketiga, tips paling penting adalah, apabila skrip sudah pun disediakan, pastikan apabila bercakap tu, ada pergerakan, ada intonasi suara, ada mimik muka, ada emosi. Jadi itu yang akan membantu supaya video kita akan jadi lebih human. Taklah bunyi kaku sangat. Jadi segalanya berbalik dengan framework. Framework tu yang saya sediakan, macam mana kita nak belajar bercakap depan kamera macam pro. Inilah framework yang saya gunakan untuk klien-klien saya dan saya sendiri pun guna. Alhamdulillah, bolehlah bercakap depan kamera walaupun tidak hebat mana, tetapi bolehlah lancar. Alhamdulillah. Nak belajar cakap depan kamera macam pro? Boleh check out link yang disediakan. See you on the other side.